timbul masalah ini juga, mungkin timbul tentang pandangan tentang masalah ta'liq. Ni saya nak baca sikit. Ta'liq ni lain. Ta'liq ni dia kata bahawasanya pasal sekarang ni ada kes ta'liq kan. Ta'liq ni macam kita sebut, dia sebut bahawasanya kalau kau lakukan, aku lakukan sekian-sekian, bererti kau ditalakkan. Pada zaman Imam Malik bin Anas radhiyallahu an. Imam Malik adalah imam ahli Madinah. Kita imam Darul Hijrah. Dan Imam Malik imam besar dalam hadis. Terkenal dengan kitabnya Al-Muwatta. Ni dengar elok ni Jais ni. Orang sebut banyak sikit mazhab ni. Kenal sikit imam-imam. Takkan ahli sunnah mazhab hang tu ya. Bahaya pokok Jais ni tuan-tuan. Tuan-tuan baca apa nama hamba Allah ni, saya takut nak sebut nama dia. Bukan takut apa, tak selera nak sebut apa nama lah. Yang cerita tentang dalam. Dia kata antara akidah yang sesat itu ialah puak ini mengajar tentang tauhid uluhiyah, rububiyah, asma' dan sifat. Tu sesat. Hak tak sesatnya sifat 20. Sesat dia kata. Bahkan tentang tauhid penyembah berhala dia kata. Tuan-tuan, saya tak tahu berapa puluh ratus juta umat Islam yang dia sesatkan. Dia kafir dan sesatkan dengan kenyataan dia ni. Sekarang ni sukatan pendidikan dulu sebenarnya apabila gerakan Islam mula berkembang di Malaysia ni, mulalah buku-buku ditulis menerangkan tentang tauhid uluhiyah, rububiyah, asma' dan sifat. Semua buku-buku sebut benda yang sama. Pasal apa? Pasal inilah tauhid yang ditekankan oleh para mujaddid Islam. Tauhid ini asalnya dari Quran dan Sunnah. Cara bahas, maksudnya tuan-tuan tahulah bahawasanya dalam pembahasan ni, pertama rububiyah, mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Hak ni diakui oleh kebanyakan makhluk. Orang musyrikin pun kata Allah Taala Tuhan. Quran kata wala in sa'altuhum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Jika ditanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, menundukkan bulan dan matahari, nescaya mereka kata Allah. Mereka akui, tapi yang mereka tak ada ialah tauhidul ibadah, ataupun kita sebut tauhid uluhiyah. Yakni mereka mengakui hanya Allah yang berhak diabdikan diri. Yang ni mereka cacat. Yang ni dulu tuan-tuan sejak tuan-tuan kenal usrah, itulah silibus usrah daripada buku Presiden PAS sampai buku sukatan sekolah di Malaysia ni, memang pembahagian tauhid uluhiyah, rububiyah, asma' dan sifat, itulah yang dia menjadi teras tauhid di UIA sejak ia ditubuhkan. Dan seluruh dunia Islam kebanyakan macam tu lah. Mai hamba Allah yang kata ahli sunnah ni, Jais ni, dia buat temu buat dalam utusan bila tahu, dia kata inilah tauhid yang sesat. Saya tak mau sebut nama dia, takut dia terkenal. Nama apa? Takut tersilap sebut Dia kata ni tauhid sesat. Dia kata orang Saudi sesat, ni sesat. Tuan-tuan, dia punya kesimpulan daripadanya bermaksud sesat habis negara ni. Boleh kata puak-puak, dia panggil puak-puak Wahabi. Puak-puak Wahabi ni macam mana tadi tu sembah berhala. Ramai orang atas menteri apa kata, macam mana sampai sembah berhala ni? Dia kata kalau ia pun nak bohong sikit-sikit, orang awam pun heran. Takkan orang Saudi sembah berhala? Ini orang kata kalau hasad tuan-tuan, jadi dia bodoh. Orang kalau nak bohong sikit-sikit lah, macam saya kata, jangan bohong banyak sangat. Bohong banyak sangat orang tahu. Tu macam saya dah kata dulu kan, orang cerita kampung dia,
Kampungku cedok air dan sungai dia kadang-kadang dapat ikan. Mai-mai dia bohong. Kena kuih ikan boleh ambil air sungai kampungku. Oh bohong aduh. Bohong sungguh tu. Dia sesatkan sampai ya Allah. Malah bila bah. Dia sesatkan silibus pendidikan kena ubah. Orang yang komplain sifat 20, orang tak pernah kata sifat 20 sesat, tak ada orang kata sesat. Orang kata pendekatan tu sesuai ke tak sesuai. Orang komplain sikit pendekatan, sikit isi dia, itu ya. Mai dia bubuh-bubuh ni sesat. Depa nak tahu puak Wahabi ni tak kunut. Nanya buat masjid dia. No masjid dia. Astagfirullahaladzim. Di Pakistan tu tak pasal-pasal